Selamat pagi, nama saya Muhammad Adi bin Muhammad Rizal, sedang melaporkan untuk acara Lebaran 2025. Acara ini diadakan pada 26 April 2025 pada pukul 8 pagi dan 10 pagi. Dan acara ini ditaja oleh Perpustakaan Linguistik Utara Malaysia dan bekerjasama dengan Gimnasis MISC. Acara ini bermula seawal pukul 8 pagi yang diadakan di tapak konvoi Universiti Utara Malaysia. Seramai lebih 200 peserta yang terdiri daripada pelajar UUM, staf UUM dan orang awam. Itu tercapailah hasrat untuk bekerjasama merapatkan silaturahim sempena Hari Fitri ini juga. So the next one adalah bila kita buat program macam ni yang menggegahkan kepada staf dan juga pelajar how to organize a big event. Macam mana kita boleh capai, macam mana planning itu penting from the beginning until today, and selepas ni kita akan ada postmortem untuk perbaiki untuk next event. So macam itulah. Third one adalah antara lain adalah kita nak menjana kewangan kepada library. Antara kategori larian yang terdapat di acara Lebaran 2025 ialah Race Run iaitu larian sebanyak 10 km, Ketupat Run ialah larian sebanyak 5 km dan Dodol Walk iaitu larian sebanyak 3 km. Tujuan terdapat 3 jenis acara ini ialah supaya semua lapisan masyarakat dapat menyertai larian ini tanpa mengira umur. This is the best experience yang kami semua dapat. Nak kata ada hiccup, ada juga. Tetapi can be resolved, it was resolved. Kita berdepan dengan cabaran at all times. So, ini yang kita akan buat pada next year, insyaAllah. Tetapi, saya harap saya masih lagi dengan tim untuk melaksanakan program ini, insyaAllah. Saya juga harap next year kita boleh ada lebih ramai participants untuk join. Setelah kesemua peserta tiba di garisan penamat dan mendapat medal larian, acara sumba diadakan sebelum kesemua peserta bersurai. Itu sahaja daripada saya, Muhammad Adi bin Muhammad Rizal. Sekian, terima kasih.